Salam guys. Ada satu benda menarik bila kita tengok pada phone ni. Kalau tengok belakang dia, rasa macam pernah nampak je kan? Macam sama je kan? Tapi yang menariknya, harga dia di bawah RM1,500. So ini ialah Honor 600 Lite. Dan dalam video ni saya akan explain kenapa phone ni menarik kategori mid-range untuk tahun 2026. Sebelum kita deep dive into review phone Honor 600 Lite ni, kalau korang minat dengan cara explain video review macam ni, make sure to subscribe. Jom. Perkara pertama yang orang biasa akan nampak pada Honor 600 Lite ni semestinya ialah dia punya design. Kalau tengok dekat modul kamera 3 segi ni, obviously akan nampak very familiar lah. So terus terang dia cakap familiar dengan apa? Dia familiar dengan iPhone 16 Pro, 16 Pro Max dan juga yang sebelum-sebelum tu lah. 17 Pro dia dah jadi lain kan. Yes, ada some inspiration taken from iPhone, definitely. Tapi untuk harga sekitar RM1,400, so harga retail dia adalah RM1,399. Sebenarnya terus terang cakap, kalau korang tengok phone ni memang rasa agak premium. Tak rasa macam kebanyakan telefon mid-range lain yang feels plasticky, very rasa murah. Kalau korang tengok betul-betul body dia memang rasa solid dengan finishing yang kemas, dan even kalau tengok bezel dekat belah depan ni pun boleh nampak memang agak nipis lah. Jadi dari segi rupa memang definitely tak nampak langsung macam phone budget. If anything, dia nampak macam 16 Pro pada tahun 2024 punya release. Kan, memang nampak premium. Even kalau korang letak side by side daripada jauh, looking at the silhouette, memang kadang-kadang dari jauh mungkin orang akan ingat ni ialah iPhone lah. So I'm not sure why Honor made this decision. Perhaps sebab design ni is a proven design and ramai yang suka. Mungkin first impression kot, nak bagi orang macam tertarik. Tapi bagi saya, the main highlight is actually not really the design, but it's more towards the memory configuration. So Honor 600 Lite ni dia didatangkan dengan 12GB physical memory, physical RAM, dan juga ada 12GB virtual RAM ataupun dia panggil sebagai turbo memory. So ini menjadikan keseluruhan sehingga 24GB RAM. Agak besar, especially untuk mid range ataupun dalam kategori pricing RM1,400-RM1,500 ke bawah. Pada masa yang sama, dia juga didatangkan dengan 256GB ROM ataupun storage. So bagi saya ini ialah boleh dikatakan agak default lah pada sekarang ni kan. So 128GB may not be as much relevant sebagai sebelum ni sebab kita dah memerlukan storage lebih banyak. Even bila kita nak update software version pun selalunya akan makan belas-belas gig kan. So 256GB is a good move lah. Satu lagi benda yang menarik dengan Honor 600 Lite ni ialah dia menggunakan teknologi bateri dia panggil sebagai silicon carbon. So dengan kapasiti sehingga 6,520 mAh, itu boleh dikatakan agak besar. Dan yang menariknya, walaupun bateri itu kapasiti dia besar, tapi disebabkan teknologi silikon karbon tadi, dia menjadikan telefon ni masih lagi ringan dan juga nipis. So as if dia punya kapasiti dia tak macam tu pun. Tapi itulah dia, teknologi yang baru ni boleh buatkan kapasiti yang besar tu pun nampak macam kecil dan nipis. That's the beauty of technology lah. Dan dari segi penggunaan harian memang boleh tahan lama. Normal standard usage, maksud saya setakat scrolling social media apa semua, kita boleh pergilah sehingga 1 hari setengah ataupun menuju ke 2 hari. Tapi kalau kata a more intensive punya, still it can carry you throughout the day, tak ada masalah. Out of the box, Honor 600 Lite ni didatangkan dengan Android 16 dan juga Magic OS 10. So this is good news sebab dah terus update to the latest one. Dan pada masa yang sama, ini membolehkan anda guna feature-feature AI yang pelbagai daripada Honor sendiri. Menggunakan Android 16, of course, itu yang paling baru dan sistem akan rasa smooth lah kan. Display dia pula ialah 1.5K AMOLED panel. Yang menariknya, dia ada 3840Hz PWM dimming. So dalam bahasa mudah sebenarnya dia membantu untuk kurangkan flicker pada skrin. Jadi kalau jenis yang selalu scroll phone pada waktu malam atau dalam keadaan gelap, skrin dia sebenarnya lebih selesa lah untuk mata. Lagi satu, dia ada feature eye comfort, di mana kalau korang jenis tak suka skrin terlalu cerah, especially pada waktu malam, korang on je feature eye comfort ni.
Dari segi performance, Honor 600 Lite ni dia menggunakan chipset daripada MediaTek, which is Dimensity 7100 Elite. So kenapa Elite? Kalau tak silap saya lah, Elite ni sebenarnya because dia ada tuning daripada Honor sendiri, be it dari segi performance ataupun dari segi kamera, color science ke, macam tu lah kan. But in terms of dia punya ni, sepatutnya dia on par dengan Dimensity 7100, yang mana sebenarnya memberikan performance yang satisfactory, especially bila kita nak menggunakan untuk day to day use. Setakat nak tengok social media, nak tengok video, YouTube, Netflix, semua sepatutnya tidak ada isu. Dan chipset ni juga ialah antara yang boleh dikatakan agak menjimatkan penggunaan bateri. Dan ditambahkan pula dengan kapasiti bateri tadi 6520 mAh, dia memang jadi orang kata a battery monster lah this phone. Definitely kalau korang tengok dekat pasaran, jika nak dibandingkan dengan competitors, contoh yang dalam harga range yang lebih kurang tu, ada yang lain-lain yang menggunakan a better chipset, better performance chipset. In fact ada yang menggunakan, boleh kata double kot the power kan. But nevertheless, bila korang beli phone Honor ni, sebenarnya dia memberikan lebih daripada chipset saja. So macam-macam lagi benda-benda lain yang tidak ada pada competitor. So that's why dekat chipset tu dia turunkan sikit, but still very good enough. Now let's talk about camera. So Honor 600 Lite ni dia didatangkan dengan kamera lensa utama 108 megapixel, dan dia juga ada beberapa AI tools macam saya mention tadi kan. Salah satunya seperti AI Eraser yang boleh bantu buang objek dalam gambar. Dia juga ada AI upscale yang mana korang boleh tingkatkan kualiti dan resolution gambar supaya nampak lebih sharp dan jelas. Honor 600 Lite juga ada AI cutout yang mana kalau kata rasa macam nak buang subjek daripada gambar dan background, dia boleh buat dengan mudah lah. And last but not least, AI outpainting yang mana dia boleh kembangkan, expand atau besarkan gambar di luar bingkai dan nampak very natural. Dan kebiasaannya Honor dia akan memberikan siri X9C, X9D dia ketahanan yang lasak lah kan. But this time around, even siri 600 Lite ni juga telah didatangkan dengan IP66 dust and water resistant. Pada masa yang sama dia juga ada SGS 5 star drop resistant. So macam ni tak ada masalah. Ini bermaksud phone ini juga direka untuk tahan penggunaan harian yang lasak. So bukan sekadar itulah dah makin bagus. Thank you Honor. Jadi secara keseluruhan ataupun orang kata as a conclusion untuk Honor 600 Lite ni, bagi saya dia ialah a mix of ataupun a combination of design yang premium macam korang boleh tengok. Dia juga ada storage yang I would say decent, adequate lah kan. Ada RAM yang agak besar, pada masa sama good camera, ada AI, and of course harga yang sekitar RM1,399. Bagi saya it's still a very good combination of package. Dan dengan nama Honor yang semakin meningkat in the past few years, I think this would be a very easy sell untuk Honor. Apa pendapat korang? Ada tak yang akan beli Honor 600 Lite ni? And to be fair, my first impression apabila saya tengok Honor 600 Lite ni, saya terus teringat dibandingkan dengan Honor 400 Lite sebelum ni. Nak dikatakan, I would say in terms of design alone, first impression, 600 Lite looks far more better. Memang nampak lagi cantik, lagi premium. So memang cantik lah. Kalau korang suka video jenis yang explain sebutir-sebutir macam ni, orang kata kan, explain dengan cara yang mudah untuk bantu korang beli, please consider untuk subscribe, ring the notification bell supaya nanti korang boleh sentiasa tengok video yang latest daripada saya. InsyaAllah saya akan keluarkan lebih banyak lagi video-video review gadget macam ni dan cuba explain dengan cara yang mudah. Until then, kita jumpa di next video. Bye-bye.